nama apa? Nama Aira apa? Nak nyanyi lagu apa ni? Apa lagu ni? Lagu apa ni? Lagu Didi and Friend. Tepuk tangan kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Cepat, cuba baca. Baca apa ni kakak tulis? Haiwan. Cuba sebut. Kenali haiwan. Okey, ni burung apa? Ni haiwan apa? Bukan. Ikan. Ya ke ikan? Betul ikan? Cuba pegang. Cuba pegang ikan. Ni haiwan apa pula? Dah. Ha? Dah. Ni dah? Ni ketam. Macam mana ketam jalan? Okay, ni haiwan apa pula? Rasa nampak tak? Apa ni? Ni nama dia tapak Sulaiman. Warna apa tapak Sulaiman ni? Warna apa? Warna oranye. Okay, sekarang ni nak tak kita buat ni haiwan ni nak? Okay. Nak buat ikan? Okay, buka plastik tu. Ada pilih bentuk ikan kan tadi? Okay, ambil sikit je. Sini. Ambil ini je. Bulat. Ni lah, yang ni lah. Okay, tak. Pandai. Ikan hidup dekat mana? Dekat air. Dekat air, betul. Selalu Aira tengok ikan ada dekat mana? Dekat air. Okey. Sekarang ni nanti dekat. Aira pilih satu. Aira nak yang mana? Okey. Ambil. Situ. Aira tahu ke sana nak Iza ketam? Tahu? Okey, cuba tulis. Cuba tulis ketam. Sana Iza ketam? Kena tengok. Sana. Lagi. Okey, lepas tu E pula. Ni macam mana nak sebut dia? Ke. Lepas tu T pula. M. Okay, macam mana nak sebut ni? Macam mana nak sebut? Ni apa? Ketam. Sebut ni. Ni. Ketam. Sebut ketam. Ketam. Tam. Okey, padam pula. Okey. Tu ambil haiwan lain pula. Ikan. Wah, warna apa ikan tu? Biru. Warna biru dengan kuning. Okey, Aira tulis macam mana nak eja ikan. Tulis. Ini bentuk air, ni bentuk air. Okay, cuba tulis air. Bentuk apa ni? Sini lah. Kak ajar. I. Okay. N. Ikan. Macam mana nak sebut tu? Ikan. Ikan warna apa? Warna apa tu? Mata dia warna apa? Entah, putih. Dengan hitam. Okay, cuba sebut. Dah habis. Aira seronok tak? Seronok tak? Aira belajar pasal apa? Pasal apa ni? Pasal haiwan. Ikan duduk kat mana? Cakap haiwan.
Ikan duduk kat mana? Air. Air. Pandai. Erosha tak? Best. Best tunjuk macam ni. Best. Bye-bye.